Saudara Kapasing, Pengerusi DAP Negeri Pulau Pinang, Saudara Cakon Yau, Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang, Saudara P. Ramasamy, Ketua Wanita DAP Malaysia, Saudari Chong Eng, semua saudara-saudari sekalian, salam sejahtera, selamat petang dan salam bersih kepada semua. Saya ingin ucapkan tahniah kepada DAP Pulau Pinang kerana telah berjaya melancarkan gerakan untuk semua ahli-ahli sama-sama bersiap untuk berperang menghadapi pilihan raya besar. This is the first time that such a mobilization has happened in DAP. Penang is the first state to do such mobilization. And since we always say that Penang must lead, of course DAP Penang must also lead lah. And these elections will be very close. Kita jangka bulan 7 lah lewat. Mengapa saya cakap macam itu? Dua sebab. Satu ialah kerana Barisan Nasional telah buka bilik operasi pilihan raya mereka. Sebelum ini belum buka, sekarang sudah buka. Saya rasa semua dalam kaudun-kaudun pun tahu mereka sudah buka. Ini pertama. Nombor dua punya sebab ialah kerana Barisan Nasional tak boleh tunggu lagi. Lagi lama dia tunggu, lagi teruk dia akan hadapi masalah ekonomi. Untuk 6 bulan lagi tidak begitu baik untuk dunia dan tentu untuk negara Malaysia. Tentu untuk negara Malaysia ada banyak masalah ekonomi. Dia boleh tutup dengan gunakan wang yang ada sekarang. Lepas itu wang guna belakang kira. Tapi tak apa belakang kira, kerana masa itu pilihan raya sudah lepas. Dia tak kisah belakang kira. Tapi yang dia tak boleh kawal ialah masalah Eropah, masalah utang, masalah negara Greece. Negara Greece, kalau kita baca surat khabar, mereka nampaknya akan keluar daripada Euro. Dalam pilihan raya sekali lagi yang diadakan pada Jun 17, parti yang dijangka menang ialah parti yang akan tarik Greece atau Yunan keluar daripada Euro. Dan bila ia tarik Greece keluar dari Euro, saya rasa ekonomi negara akan jatuh. Sekarang pun sudah ada ketat. So dia tak boleh tunggu. Kalau dia tunggu, bila ekonomi semua jatuh, dia punya lubang dia tak boleh tutup. Sekarang dia ada wang, dia boleh gunakan wang negara, boleh tutup lubang. Tapi kalau krisis ekonomi Greece berlaku, dia tak boleh tutup lubang. Pilihan raya lewat-lewat bulan 7. Kita sudah siap sedia tak? Kita sudah siap sedia tak? Bulan 7 kita bersedia tak? Kali ini kita berperang bukan hanya untuk DAP, bukan hanya untuk Pakatan Rakyat. Kali ini kita berperang untuk mempertahankan, untuk meneruskan kejayaan yang kita capai di Pulau Pinang. Empat tahun kita memerintah, kita telah buktikan kita boleh tegakkan kebebasan di Pulau Pinang. Kita boleh tegakkan keadilan di Pulau Pinang. Kita telah buktikan kita boleh tegakkan kebenaran di Pulau Pinang. Tegakkan integriti di Pulau Pinang. Tegakkan demokrasi di Pulau Pinang. Kalau kita tak berjaya mempertahankan Pulau Pinang, Pulau Pinang akan hilang kebebasan, hilang kebenaran,
hilang keadilan, hilang integriti, hilang demokrasi, hilang habis. Itu sebab jangan ingat kita pasti menang. Kalau saudara-saudari sekalian ingat kita pasti menang, itulah mulanya kita akan kalah. Betul tak? Tak ada garanti, tak ada jaminan 100% menang punya. Kita mesti kerja bersungguh-sungguh. Jangan pandang rendah lawan. Kita lawan tetap lawan, tapi jangan lupa lawan sampai habis. Barisan Nasional, dia cakap dia sangat yakin dia boleh menang. Satu kajian yang dibuat oleh Universiti Malaya menyatakan, Barisan Nasional dia cakap ada 49% sokong BN, PR 21%. Ini untuk satu negara, satu Malaysia. Ini Universiti Malaya punya kajian. Dia pun cakap, kita lihat negeri, PR kuat dekat Kelantan mesti menang, PR kuat dekat Selangor mesti menang, PR kuat dekat Kedah, PR pun akan menang. Tapi Pulau Pinang PR akan kalah. Jangan ketawa. Mungkin mereka ada silap mata. Dia nak main silap mata. Pian mosuk Jangan alam ni kan pian mosuk Alam dia. Jangan ingat ini takkan berlaku. Dia boleh main kotor punya. Dia pandai main kotor. Kerana dia boleh main kotor, itu sebab dia nak haramkan bersih. Itulah sebabnya kita mesti siap sedia. Kita mesti kerja kuat-kuat. Kita mesti lawan sampai habis. Kerana mereka rasa boleh menang, kita jangan anggap mereka boleh menang. Kalau kita menang, kita pun mesti menang cantik-cantik. Betul tak? 4 tahun kita memerintah, kita boleh lihat banyak perubahan Pulau Pinang. Sampai orang Malaysia cakap Pulau Pinang harapan negara. Betul? Kita telah jadikan Pulau Pinang sekarang lebih bersih, lebih hijau, lebih selamat dan lebih sihat. Tak perlu dipertikaikan. Tengok Komta di sini, anda semua tahu. Dulu masa BN, Komta, separuh nyawa. Kita boleh lihat perbezaan tak? Sekarang ada sikit aktiviti. 4 tahun ini kita buat. 4 tahun lagi saya percaya anda semua akan lihat Komtah yang berlainan, Komtah yang berbeza. Tapi ini Komtah berubah. Untuk satu negeri kita berubah. Banyak kita berubah. Rakyat pun boleh lihat perbezaan. Dulu mana ada dapat wang, sekarang dapat wang. Dulu mana ada kebebasan, sekarang dapat kebebasan. Tapi kita kena jaga-jaga. Ini Barisan Nasional, ini UMNO, ini MCA, ini gerakan, semua sangat jahat punya orang. Kita kena jaga-jaga. Dia macam mana main jahat? Dia main isu perkauman, isu ekstremis. Dia cakap kita anti-Islam, anti-Melayu. Sungguh pun kita bersedia angkat tanah orang bukan Islam untuk buat kubur Islam. Itu untuk tujuan awam. Dia cakap kita anti orang India. Sungguh pun Penang Port di bawah Barisan Nasional yang robohkan kuil Hindu. Bukan Pakatan Rakyat. Tahu tak perkara ini? Semua tahu tak? Siapa robohkan kuil Hindu? Penang Port di bawah BN. Kita minta Helmi, kita minta kawan baik saya Chor Soi Lek, minta dua-dua minta maaf, tak mau minta maaf. Minta bina balik kuil Hindu, tak mau bina kuil Hindu. Ini punya parti kalau balik jadi kerajaan, saya rasa semua bahaya. Dan
Dia main isu. Sekarang main isu itu seorang jenazah mu'alaf, seorang yang peluk sama Islam. Cakap itu DAP campur hal Islam. DAP tak pernah campur hal Islam. Ini diuruskan oleh Jabatan Agama Islam. Kita biar mereka uruskan. Tapi bila mereka uruskan dengan baik, dengan hormati semua pihak, wah, ada orang nak rampas jenazah. Ini sangat tak baik. Ini tak betul. Dan ini yang kita mesti pertahankan supaya kita boleh pastikan Pulau Pinang adalah bebas, adalah untuk semua rakyat Pulau Pinang, tanpa kira agama, tanpa kira bangsa.